Sedangkan dalam Islam sendiri pun ada perbezaan istilah tu kan, para ulama. Para ulama ada perbezaan istilah, tetapi in the end mereka mendapat satu konsensus. Bayangkan kalau istilah-istilah ini digunakan tanpa konsensus, bercelaru seperti yang ada sekarang ini. Kalau macam Prof tengok sekarang, dalam kajian Prof tentang dunia alam Melayu ni kan, ada tak apa orang kata macam driving factor lah kaitan mempelajari alam Melayu ni dengan menguatkan kita sebagai orang Islam? Ada tak kaitan dia? Oh, sungguh ada. Sangat ada. Ada. Okey. Ramai orang faham Islam itu sesudah zaman Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut Quranic views, Islam itu semenjak zaman Nabi Adam lagi. Nabi-nabi, tulang belakang kepada pembentukan sejarah dunia adalah kemunculan nabi-nabi. Macam mana boleh ada terpesong fahaman, menyembah idols dan sebagainya? Dia terkeluar daripada saluran itu. Saluran yang Allah Ta'ala dah tentukan dilantiknya Rasul untuk menyebarkan monoteism, menyebarkan fahaman tauhid. Tetapi adanya bertentangan, maknanya dia terkeluar ketika mungkin ada perbalahan, mungkin ada tidak persetujuan, maka dia terkeluar. Ya? Apa yang menarik di sini ialah pembentukan alam ini berasal daripada munculnya nabi-nabi. Dan inilah yang cuba dipadamkan oleh golongan elit global ini. Elit global yang ingin menguasai dunia ini, ingin mengalihkan pandangan dunia terhadap kemunculan anbiya ini, mereka mengalihkan kepada pandangan yang lain. Elit global ni masih ada? Ada. Entiti ni masih wujud sampai sekarang? Wujud. Tetapi mereka bekerja dalam bentuk yang berbezalah, bergantung kepada perbezaan zaman. Kalau misalnya mungkin ada orang mengatakan yang ini lebih mungkin kita paranoid. Kalau dalam sudut mungkinlah Prof kan, kajian yang Prof buat, adakah orang lain banyak juga yang sedar akan kewujudan elit global ni? Semua orang tahu. Mungkin generasi baru yang kurang tahu. Generasi Z mungkin kurang tahu benda ni. Elit global ini adalah satu grup yang ingin membentuk dunia ini mengikut acuan mereka. Apa objektif dia sebenarnya? Objektif untuk menguasai dunia. Oh ya, secara politik. Politik, ekonomi dan sejarah. Bila anda ingin menguasai sejarah, anda ingin mengatakan bahawasanya itulah yang anda punya. Dunia ini milik anda. Jadi anda bebas untuk menguasai pemikiran orang lain. Anda sudah kaya. Anda menguasai ekonomi. Anda menguasai pendidikan. Semua itu melalui proses yang dikehendaki oleh global elite. Jadi di satu sudut dia macam brainwash lah. Yes. Macam kita orang muda sekarang kan. Ya. Malu. Ya, bagaimana kita nak mengelakkan? Kita sendiri kena berilmu. Kena berilmu dan dekatkan dengan agama. Back kepada soalan tadi. Bagaimana agama, macam saya sebut tadi. Semua itu adalah berpaksikan kepada agama tauhid. Mereka beragama tauhid. Dan mereka telah tersebar, menyebarkan ke seluruh dunia. Mustahil tidak sampai ke alam Melayu. Dekat je kita dengan Jazirah Al-Arabiyah itu. Dan kita ni walaupun bukan di Jazirah Al-Arabiyah, tetapi sudah ada orang di sini, wali-waliullah. Bumi ini adalah bumi waliullah. Ya, bumi waliullah. Aulia. Kita adalah jalan untuk pergi ke China melalui jalan air. Kalau daripada Iraq untuk pergi ke China, dia mesti melalui jalan sutra. Dia masuk ke Xinjiang. Tapi untuk ke Guangzhou, mereka akan melalui jalan air. Jalan air mereka akan melalui alam Melayu ni, semenanjung tanah Melayu. Sebab kita seolah-olah gatekeeper. Gatekeeper. Kita penjaga pintu gerbang besar untuk ke China. Nampak tak? Jadi pada waktu itu, dia mesti melalui jalan air. Jalan air yang padat pada ketika itu ialah jalan mesti melalui Kedah Tua. Tidak mesti tidak. Jadi waktu sebab untuk lalu ke bawah itu, lautan Hindi ke bawah kan, kawasan hitam, kawasan gelap, orang tak berani lalu.
Asia Selatan itu, mereka tak berani lah. Mereka mesti melalui kawasan yang punya ramai orang. Okey. Jadi, bila zaman Rasulullah SAW, hanya untuk pelengkap kepada agama fahaman tauhid itu. Sebab itu turunnya Quran. Quran itu turunnya beransur-ansur, kan? Beransur-ansur. Dia sebut nazal al-Quran. Dia tak sebut anzal al-Quran. Dia sebut. Dalam ayat-ayat, kalau disebut itu, dia ada perbezaan. Kalau disebut ayat begitu, maksudnya beransur-ansur. Disebut perkataan anzala itu maksudnya serentak. Macam Taurat, macam Zabur, disebut anzala dalam Quran. Tetapi Quran itu disebut, cuba perhatikan perkataan-perkataan itu, ya. Dia ada perbezaan. Kerana turunnya Quran itu, dalam bahasa Arab itu sendiri, bermaksud beransur-ansur. Tetapi Zabur, Taurat, Injil diturunkan dalam bentuk serentak. Satu sekali je. Oh ya? Dia itu bukan dalam seperti Quran. Bertahap-tahap. Bertahap-tahap Quran. 23 tahun kan. Tapi Injil serentak. Sekali saja. Sebut tengok. Kalau diguna anzala atau nazala. Apa hikmah tu Al-Quran tu turun bertahap-tahap tu? Sebab Al-Quran itu besar. Berat. Ayatnya banyak. Dan benda yang dia nak mengkonklusikan daripada zaman Nabi-Nabi sebelum itu, dia nak letak dalam tu. Dan dia perlukan kepada slowly. Bertahap. Kesediaan orang untuk menerima pula. Sebab fikiran manusia sukar menerima dalam bentuk yang serentak. Akal manusia tidak dapat menerimanya kerana bahasanya bahasa tinggi. Ya, bahasanya tinggi, metafizik. Jadi apabila Quran itu turun, maka para sahabat, para tabi'in, mufassir, cuba mentafsirkan berbagai-bagai bentuk. Tetapi dia tidak lari daripada konsep asal. Itu. Okey Prof, mungkin sebelum kita rehat kejap, Prof ada guna perkataan yang menarik lah bagi saya. Metafizik kan. Okey, perkataan metafizik ni mungkin bagi setengah orang, kalau zaman sekarang adalah benda-benda yang tahayul kan. Orang kalau kita cerita tentang wali pun orang mula dah skeptikal kan, tentang karomah. Orang dah rasa benda tu macam tak logik lah kan. Kalau Prof sendiri tengok macam mana Prof? Untuk orang yang macam ni. Metafizik itu ialah scientific terms. Apa maksud meta? Apa maksud meta? Meta something out of box. Something terkeluar daripada kefahaman asal akal. Meta. Ya? Okey, kenapa dia kata fizik? Kalau saya ambil buku ini saja, saya ambil pensel daripada buku ini, ya. Pensel ini saya jatuhkan, ya, dia jatuh, ya. Betul. Itu adalah fizik. Fizik, betul. Itu adalah fizik. Kerana ada tarikan gravity. That is fizik. Tetapi bila anda menyebut meta, maksudnya dia out of box. Dia terkeluar daripada konsep jatuh itu. Betul. Maknanya dia tidak jatuh. Maksudnya dia adalah something yang di luar pemikiran, di luar di luar nalar pemikiran. Ya, jadi dia adalah sesuatu yang terkeluar daripada pemikiran asal, logik, terkeluar daripada logik. Itu maksudnya metafizik. Okey, back pada Quran itu, sebab tak ramai yang boleh membaca Quran dalam bahasa Arab, dalam bahasa asal dia itu. Ramai boleh baca, tetapi nak kaji satu persatu setiap ayat dalam Quran itu berdasarkan konsep metafizik, tak ramai. Dia hanya pengkaji-pengkaji tertentu peringkat PhD yang ambil takhasus dalam Quran saja. Seperti tasyaruk lafziyah dan sebagainya, konsep awamil, itu memang akan jumpa konsep metafizik. Metafizik ni banyak jenis. Metafizik lughawi, metafizik tarikhi, history, metafizik geografi. Semua ada metafizik. Semua ada metafizik. Baik kepada karamah dan sebagainya itu ada. Tetapi sains moden tidak meletakkan dalam saluran mereka.